Hai, ramai pula lah pakar-pakar kewangan nak jadi hero sejak berita ataupun isu KWSP dividen-dividen ini dikeluar di media sosial. Antaranya pakar yang orang kata kewangan ini yang nama dia Ahmad Zakwan Abdul Rahman yang berada di muka buku. Dia ada cetuskan kemarahan serta pencarum-pencarum. Okey, yang mungkin dia tak nampak. Okey, sekarang ni mungkin pencarum yang lain yang betul-betul aktif dekat TikTok ni, kalau dia nampak dekat sini, of course, semua akan pergi kat muka buku beliau dan hentam dan sebagainya. Tapi, what's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku buat video ini sebenarnya aku just nak, orang kata, perbetulkan kata apa statement-statement yang dikeluarkan, sebab apa yang beliau cakap ni adalah menunjukkan beliau tak faham sebenarnya. Siapa yang tuntut mula-mula? Siapa yang suarakan mula-mula? Okay? Disangka dalam ruangan komen itu orang politician. Maka dianggap benda ini, oh, remeh lah kan? Oh, patutlah dan sebagainya. Tidak. Untuk pengetahuan Zakwan, okay, sebenarnya isu ini dibangkitkan oleh suara pencarum itu. Suara pencarum itu sendiri dan dibantu dan dapat sokongan daripada NGO PJRM. Dan sebenarnya isu KWSP ini sudah begitu lama. Cumanya dia masih lagi meneruskan suara ini untuk pastikan pencarum-pencarum bersama mereka ini tidak, orang kata, putus harapan. Maksudnya NGO ni tidak putus harapan untuk membantu mereka. Sebab itulah mengikut kepada keadaan itu daripada tuntutan KWSP bersasar, dan bila dilihat ada ruang, okay, untuk mereka ini cadangkan dividen, okay, kalau boleh ada sedikit bilangannya untuk top up lebihan itu daripada mungkin peratusan akaun 1 itu untuk masuk ke akaun 3. Sebab apa? Kalau ikutkan mereka ni akaun 3 tak ada apa pengiraan daripada peratusan, okay. Contohnya kalau macam kerajaan umumkan 6.3% kali dengan kata baki akaun 3 yang mereka ada sekian lama lah, okay, dalam setahun yang matang itu. Of course, tak ada apa pun dalam tu. Kalau nak kaitkan dengan statement, kau buat macam seolah-olah kau bagi jawapan ChatGPT, statement general. Kita dah tak boleh dalam isu ini untuk nak kaitkan dengan soalan ataupun jawapan general. Tak boleh. Okay? Sebab benda ini dia kena back to the reality apa yang berlaku. Untuk ubah. Sama juga macam isu KWSP dulu waktu pengeluaran waktu COVID. Kenapa kerajaan waktu ketika itu memang ada dana peruntukan dan sebagainya, tetapi dia ambil langkah untuk membantu juga rakyat menggunakan duit KWSP itu juga. Okay? Tetapi dekat situlah kita lihat ada, orang kata, tindakan yang berbeza. Bukan tindakan general sebagai ikut akta KWSP itu. Tindakan yang wajar bagi seorang pemimpin itu untuk nak buat, membantu, support rakyat waktu ketika COVID tu. Dengan membenarkan pengeluaran certain waktu itulah Aisina, Acitra dan sebagainya. So sebab itu kalau kita lihat paparan yang dia bagi tahu ni, idea minta masukkan dividen penuh KWSP ke akaun 3 ini siapa cetuskan? Dia sendiri pun tak tahu. Okay? Ada pakar atau netizen yang cadangkan dan media bergerak. Dia sendiri pun tak lihat di peringkat bawahan. Aneh-aneh pula permintaan dia, dividen memang akan masuk ke akaun 3 KWSP, tapi jumlah yang dapat tak silap dalam 10% saja. Ini lagi satu lagi ajaran sesat. Dividen diambil peratusannya setelah diumumkan, okay, KWSP. Berapakah dividen peratus tu? Situlah dia akan ambil. Dan diserapkan kepada akaun masing-masing. Akaun 1, 2 dan 3. Okay? Contohnya macam kerajaan umumkan 6.3% tahun 2025. So maksudnya baki akaun 1 dia ada berapa? Kali dengan 6.3%. Akaun 2, 6.3% kali dengan baki yang ada. Sama juga dengan akaun 3. Itu 10% yang dia maksudkan tu, okay, adalah caruman, orang kata, pekerja dan majikan. Jangan confuse. Okay? 10% tu kalau diumumkan untuk tahun 2025 kira banyak tu guys. Tapi kalau ikutkan dalam isu ini, okay,
yang dibangkitkan contohnya, tapi belanja raya ini bukan kecemasan. Okay? Belanja raya ini setahun dari raya dah boleh simpan dan plan. Plan daripada singgah awal, okay, buat part time, side income dan belanja raya. Tapi yelah, duit itu duit orang. Sukatilah dia nak guna macam mana kan. Duit dia dapat hasil titik peluh sendiri lagi. Okay, yang itu betul. Tak boleh dinafikan. Cumanya, kenapa nak harapkan semua dividen masuk ke akaun 3? Dan nak guna semua? Bagi aku maksudnya memang nak berayasakan lah ni. Kalau betul nak ambil pun, ambil sekadar apa yang ada dalam akaun 3 cukuplah. Dapat top up duit minyak dan tol dah cukup baik sebenarnya. Ada safe control macam mana nak guna. Sebab itulah kalau kita lihat tuntutan KLOSP dividen ini adalah bersasar. Dia nak fokuskan kepada orang yang betul-betul memerlukan. Kalau kita nak bandingkan dengan orang yang tak memerlukan dan lagi-lagi mereka yang jenis T20, keuntungan bagi mereka. Keuntungan bagi golongan T20, M40 yang tak terkesan. Kita tak nak golongan ini sebenarnya. Okay, yang terlibat sama untuk tuntutan ini. Kita nak bagi mereka yang betul-betul tak ada akaun 3 tu untuk nak support. Tak ada. Dan dengan alasan yang mereka ini bukan nak belanja raya sebenarnya. Beban hutang. Beban masalah yang mana tuntutan KLOSP selesai kita sekian lama kita dah beritahu dah. Okay, yang ini nak kita highlightkan. Betul apa yang kau cakap. Okay, kita kalau boleh kita nak ada certain orang je, certain pencarum sahaja, bukannya semua orang nak untuk belanja raya sakan. Okay, so aku harap janganlah korang kata cetuskan kemarahan pencarum-pencarum kat luar sana yang betul-betul amat memerlukan. Siapa-siapa yang tak perlu, okay, tak kes yalah, tak perlulah, okay. Ambil tahu, diam saja sebab dia tak guna duit korang. Kau nak nasihat mereka, kalau kau sebagai pakar kewangan, cuba korang tengok, jumpa seseorang, okay, yang mungkin terkesan, pencarum terkesan, lihat penyata kewangan, perbelanjaan dia, gaji dia berapa, buat. Kalau dia ada hutang, ya, melampaui daripada gaji dia setiap bulan yang menyebabkan dia memang tak boleh nak bayar hutang itu dan clearkan dalam masa jangka pendek, cuba kau bantu mereka selesaikan. Kalau kau betul-betul pakar kewangan. Kalau hanya sekadar buka cerita ataupun buka servis, ada sertifikat ni, tapi tak boleh nak bantu, tak payah. Keluar saja. Okay? Itu saja perkongsian. Kepada Izzuan. Assalamualaikum.